menjejak perkampungan alien Rohingya. Di sebalik taman yang besar kat depan ada setinggan. Di belakang perumahan ni yang menjadi tempat perumahan Rohingya. Okay, kat sini tiba-tiba jadi jam. Nampak dalam kawasan setinggan. Nampak kawasan setinggan di belakang perumahan. Tuh, di belakang-belakang ni semua perumahan alien. Perumahan alien. Tersembunyi di celah-celah perumahan Cina. Nampak? Tu muka-muka dia, nampak? Bila mereka duduk kat kawasan penempatan macam ni, orang tak apa ambil pusing tau. Sebab kawasan ni mana sangat ada orang masuk. Nampak? Penuh kat belakang tu. Tu semua bangsa dia. Tu. Belakang-belakang ni pun mesti ada ni. Dah jadi perkampungan alien dah ni. Belakang ni pun. Kat depan taman cantik ya kan. Di belakang tak ada siapa yang tahu. Okey, gerak lu.